kebanyakan orang lah, kebanyakan orang lah, tapi yang orang yang faham dah pun. Tapi cuma kebanyakan orang lupa. Negara besar ni dia tak pernah fikir benda tu asing-asing. Maknanya ekonomi, politik dan juga keselamatan ini mereka akan sentiasa lihat sebagai tiga yang berangkai. Dan tindakan-tindakan yang mereka buat ni dia akan sebenarnya untuk ketiga-tiga tujuan tersebut bersama. Kan? Walaupun orang kata Trump ni macam orang gila lah, buat suka hati apa dan sebagainya, tapi macam yang tadi pun dah disebut, dia datang daripada planning, datang daripada satu calculation lah juga, kan, satu blueprint lah, dan ada penasihat regardless lah apa dia punya, apa plan dia, apa asas dia, kan. Tapi di sana ada tujuan selain daripada ekonomi apabila Trump buat peningkatan tarif ni. Dan saya rasa macam yang mungkin kita dah nampak pun, bila once Trump umum pun, misalnya negara-negara ASEAN terus dah buat satu pendirian bersama untuk datang nego. Kan? So, dan dalam negotiation ni kita yakin akan merangkumi lah juga soal-soal yang pelbagai, kan. Bukan sekadar soal ekonomi, tapi akan masuk juga soal politik, security, kan, preference politik dan juga arrangement security di rantau ni. Dan kita tahu benda-benda tu sekarang benda-benda yang kritikal, kan, dengan apa yang berlaku di Laut Cina Selatan dan macam-macam benda lagi.